puzzle lah. Ada apa ni? Question and answer. Betul. Siapa tu? Tak tahu lah. Penampakan lah. Mungkin orang yang tinggal kat sini. Sekejap Mungkin ada orang tinggal kat sini. Hopefully lampu semua okey guys. Ini tempat yang you go with Bro Mika and Bro Sheikh before kan. Tak pernah masuk sini dengan dorang. Tak pernah masuk. Saya tak pernah masuk sini dengan dorang. So this will be my first time lah. Not my first time lah. Saya dah pernah masuk few days back. Okay. So yang tadi saya cakap dengan korang tu, inilah rumah dia. This is the wall. This is the house sebelum peperangan 2 tercetus. Okay. These houses was built. Yang sini bukan rumah kat sini semua after war punya. After war, makin ramai orang British tinggal, so diorang kena buat lebih banyak rumah. Okay. So let's go. Kita jalan-jalan dulu kat luar sini, tengok macam mana. Rumah-rumah dia pun memang menyeramkan guys. Okay. So again, rumah yang korang nampak kat belakang aku ni, this was built in the 1930s. Okay, 1930s, before the World War. Untuk siapa tinggal? Untuk British staff and personnel tu lain guys. Personal tu lain. Shall we go? Let's go. Bismillah. Dulu ada office Mak Saleh. Lama tinggal sana. YB. Shh, tolong YB. Korang boleh tengok guys tempat dia memang menyeramkan guys. Memang menyeramkan. Tapi sini kita tak boleh masuk pasal apa tau? Diorang ada CCTV, nampak? CCTV in action. Okay. So kita akan jalan kat sini. Okay, untuk pengetahuan korang Dulu tempat ni semuanya ditutup. It's not an open road. Ni tempat tertutup untuk orang-orang British sahaja. Di sini. Korang boleh tengok surrounding dia macam mana guys. So far audio and visual good guys. Okay, let's check again. Kalau bagus, kalau clear, tekan 1. Okay, alhamdulillah good So sekarang ni aku tengah jalan masuk. Tiba-tiba ada angin guys Tiba-tiba ada angin kencang di sini guys. Tiba-tiba angin kencang Tiba-tiba tempat aku jalan ni sekarang ni, tiba-tiba aku menerima seperti ada yang menghantar angin kencang. Tak adalah. Actually aku rasa macam ada a gush of wind tiba-tiba datang kat sini, dari sini. So bunker dia dah dekat-dekat kat sini juga. Kat sini. Tapi aku akan tunjukkan korang jalan lain untuk masuk.
So let's go. Betul. Ni dah tak ada. Tadi sekejap je kencang. Tadi sekejap je. Hop. Pak. Ada bunyi cicak guys. Ada bunyi cicak. Macam cicak ni mengekori aku lah. Tak apa, kita teruskan. Siapa yang pernah datang sini, okay, korang akan tahu vibe macam mana. Korang tengoklah. Rumah sebesar macam gini, okay, sebesar-besar gini. Pokok ni juga ada taruh depan rumah. Hah. Memang dulu diorang hidup dengan spiritual, aku rasa. Nampak kamera? Nampak? So memang tak boleh lah untuk kita apa ni, masuk apa kan. Kita memang tak masuk pun. Kita pun takkan masuk, because kita tak nak melanggar peraturan trespassing. Kita tak nak melanggar peraturan. Mana budak baju putih? YB. YB. Jangan takutkan saya, YB. Tempat ni memang dah seram. Nampak? Seram guys Waktu malam memang seram. Ya, apa tu? Ni rumah nak beli. Tu government. Tapi government nak kasih saya cash. Hah? Nak beli rumah ni? Boleh lah. Boleh je. Kau tengok pokok ni. Nampak? Rumah ni pun ada bunker. Tapi dah tutup aku rasa. Nampak, rumah ni pun ada bunker. Pelik-pelik lah sini Korang rasa siapa yang dengar bunyi saya guys. Dengar bunyi saya tadi. Saya ada bunyi. Saya ada bunyi tadi. Tapi rumah sini semua guys memang kosong. Tapi kat atas ni macam ada orang ni. Sekejap. Sekejap Aku try belakangkan sikit. Tadi waktu aku tengok, tadi time aku tengah berbual dengan korang, aku tengah fokus kat kamera. Aku nampak belakang dekat tingkat 2 tu macam ada yang memerhati je guys. Korang tengok. Korang cuba fokus tingkat 2 tu. Ni apa salah kan? Tadi macam ada orang masa tadi. Sekejap je.
macam ada orang. Aku try zoom sikit tengok. Ada. Okay, tak apa. Teruskan jalan lah Okay guys, aku rasa ni hari aku tak pergi bunker lah guys. Aku just jalan dekat luar-luar sini lah. Aku rasa macam seram pula nak masuk. Bila aku tengok rumah-rumah yang kat sini je kan, aku dah rasa macam yalah, aku tengok rumah kosong okey lah, memang rasa macam normal lah. Tapi bila aku tengok rumah kosong dekat tingkat 2, kat tingkap dia tu, aku nampak macam ada yang tengah diri gini, tengok. Seram dia. Seram dia. Itu yang dia punya keseraman guys. Salam punya main ni. Salam. Abang kasih saya rasa seram, tak jadi seram lah bang. Abang ni betul lah. Betul. Tadi rasa seram. Abang ni dah kacau saya punya mood lah. Ada sosok lalu. Itu sosok naik motor sih. Abang tengok live saya, abang kacau saya. Abang kacau saya ke? Ni dekat kawasan gunung. Atas sikit. Korang tengok. Korang tengok ni guys. Korang tengok pokok ni. Nampak tak? Ui. Pokok ni macam seram tau. Itu bapak-bapak balik kerja. Bukan, itu kan bapak-bapak sih. Itu budak-budak lagi je. Bapak-bapak dia mesti lebih tua dari saya sih. Kepada yang baru masuk, Assalamualaikum kepada korang. Korang ada satu. Tak ada apa-apa. Relax. Diorang cakap, tak tahulah. Ini bukan sejarah lah tapi ini cerita macam mitos lah cerita-cerita mitos, cerita-cerita seram. Diorang cakap dekat sini famous for flying Cik Pun. Biar betul sih. Flying Cik Pun. Korang tahu tak kat mana dia punya ni bunker dia? Siapa yang tahu bunker dia kat mana? Siapa yang tahu bunker dia kat mana? Bukan Flying Fox lah. Waalaikumsalam. Tengok guys. Tengok pokok ni. Nampak? Seram tak? Seram tak guys? Sekejap lagi aku boleh bet dengan korang tau. Mesti akan ada kereta. Mesti akan ada kereta yang akan tanya aku, "Boy, what are you doing here? Give me your IC." Confirm. Korang tak percaya, korang tengok je. Nampak ni? Nampak tak? Pokok apa ni guys? Ni pokok apa ni? Pokok apakah ini?
Zan tak panggil CG lagi bang. Beruk skrin nanti. Betul lah. Yalah, kerja diorang lah kan. Tapi itulah, aku kat sini bukannya nak kacau masuk rumah orang ke apa. Aku kan just jalan-jalan, buat konten. Yang penting kau tak masuk, betul. Yang penting saya tak masuk. This is just a common area. Okay. Okay guys, aku dah jumpa bunker dia. Aku dah jumpa bunker dia. Tapi rumah ni aku pernah masuk guys. Rumah ni aku pernah masuk. Ada dia punya yang jaga dia. Dia kasi aku masuk sekejap. Okay guys, kat sini aku letak kamera aku kat sini. Okay. Aku akan masuk dalam sana. Pasal berat sangat aku nak bawa stand. Aku nak korang test. Aku nak check suara aku dengar tak dari sini. Testing. Sini. Salah satu. Tiba-tiba dah angin kan. Tiba-tiba dah angin sini. Seram guys ni. Seram. Tempat ni memang seram. Seram gila. Tempat dia memang seram. Portal tu ada dimension. Kejap. Dengar clear Bagus mic Brozan pakai. Dengar alhamdulillah. Important nak dengar guys. Tak dengar tu problem saya guys. So sekarang ni okay. Shall I continue my journey? Kenapa belakang aku rasa macam ada orang? Tapi tak ada orang. Ha. Yes. Bukan ni. You may proceed. Takkan nak masuk sini saya guys. Malam Jumaat ni Brozan. Betul, malam Jumaat lah. Hah? Masuk sini ke? Bukan lah guys.
Nanti aku tengok jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Tak ada energi yang tarik aku. Tak ada energi yang tarik. Aku tak rasa sini lah. Aku tak rasa sini. Betul lah. Tak ada energi penarikan. Energi penarikan dia kurang sikit lah. Tapi tak apa. Kat pokok tadi. Jangan. Tempat ni one of a level lah guys. Tempat ni one of a level lah. Korang tengok. Korang nampak tak guys? Ada lagu. Ada lagi. Pak Kapeng. Jangan takut-takutkan saya Pak Kapeng. Korang cakap ada pokok besar lah, apalah. Pokok besar apa saya sini? Ada kereta. Pokok besar lah, apalah. Pokok besar sini. Nampak? Korang tengok sini. Seram ah. Gelap lah dalam. Okay guys. Korang nampak tak tadi? Dekat sini ada. Ada apa? Ada apa sih? Ada orang ah tinggal sini. Guys, aku dah sampai. Kau tengok ni. Aku tak boleh bising-bising guys kat sini. Jalan pelan-pelan. You can do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelap guys ni. Kegelapan. Bila kita datang waktu malam dengan waktu siang, beza tu guys. Beza dia lain macam ah. Beza dia lain macam guys.
Guys, aku dah masuk dekat dalam kawasan semak-semak sini. Korang rasa shoot aku masuk dalam tak? Korang tengok ni. Depan ni dah ditutupi guys. Dah kena tutup. Nampak? Dah kena tutup dah. Nampak? Pokok dia pun besar-besar guys. Kita akan cuba cari jalan. Okey, untuk carikan di manakah letaknya kubur dia. Ada bunyi tapak orang. Nampak? Terang tak guys? Korang tunggu sini. Okey? Korang just tunggu sini sekejap.
Sepertinya di sini terlihat seperti banyak susuk-susuk yang ada kat sini, guys. Okay, let's go. Tadi memang Rozan pergi ada ruang Rozan boleh nak masukkan. Tak, lain. Bunker yang tak boleh masuk. Tu bunker yang telah ditutup ni. Yang telah tutup. Yang telah ditutup. Kau tengok pokok ni. Kau nampak pokok ni? Korang nampak tak pokok tu? Usia dia dah 100 tahun, guys. Dah 100 tahun dah. Makan keropok Korang nak aku live, lepas tu korang cakap aku makan keropok semua bagai Korang tengok ni. Ada konkrit ground sini. Nampak? Kalau korang masuk seorang-seorang, apa yang korang akan rasa? So sekarang ni, okay, kita lagi on the way masuk ke dalam. Harap-harap tak ada orang yang komplain ke apalah kat kawasan ni. Okay, so kita akan masuk dalam. Aku rasa macam lain macam kat sini. Rasa macam lain macam kat sini. Okay. Korang tengok ni Tengok guys. Tengok Aku nak pijak sini.
Turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ni memang bahaya guys. Tempat ni memang bahaya. Okay guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku orang jalan depan sikit. Betul-betul. So kita kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga guys. Kau tengok ni. Ventilation. 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 Okay. Tu jamban. So kita akan tidur di sini semalam. Batu yang ada kat sini semua dah pecah guys. Pasal soil erosion. Soil erosion dengan akar pokok yang ada kat sini. Okey, aku akan uji nyali seorang kat sini. So macam mana guys? Siapa agree dengan aku, tekan 1. Kalau korang nampak sebarang penampakan kat sini, korang screenshot, send to me. Aku baca komen dulu. Kalau orang tak nak aku uji nyali, aku tak uji nyali lah. Cancel dulu. Kenapa cancel lah? Tak agree, kenapa sih? Kenapa tak agree sih? Aku dengar macam bunyi nafas orang saya kat sini. Macam nafas orang saya kat sini. Okey. Aku akan duduk sini. Sendirian. Kalau terdengar sembarang bunyi-bunyian atau ternampak sembarang penampakan, dekat sini aura dia panas.
Aku nampak macam ada budak hilang guys kat sini. Aku tak tahu, cuma aku dapat rasakan selepas peperangan tu sepertinya ada budak-budak yang bermain di kawasan atas ni hilang. Ini apa yang aku dapat rasakan. Gambaran yang bermain. Ini apa tu? Korang dengar tak guys? Korang dengar tak? Bunyi pelik-pelik lah guys kat sini. Bunyi pelik-pelik. Bunyi dia pelik-pelik sih. Oh, okay, sorry. Harap kau boleh dengar suara aku Boleh dengar suara Boleh dengar tekan satu guys. Boleh dengar tekan satu. Pasal aku memang panas guys kat sini. Memang panas. Maybe aku akan tukarkan angle kamera aku facing toilet sana, yang aku rasa lebih seram. Tunjukkan korang angle facing toilet sana. Sini mungkin lagi seram bila kita nampak kan kat belakang ni ada apa. Lagi seram kat sini. Saya tak menyeru sebarang makhluk yang ada kat sini. Tapi kalau ada, mungkin akan cuba tunjukkan eksistensi mereka di sini. Dekat belakang saya ni ada satu botol kaca hitam. Memang dah lama lah kat sini. Memang nampak macam botol kaca lama. Tapi aku rasa macam tak sedap tentang botol ni kat sini. Aku tak tahu kenapa.
Kalau aku tutup lampu, gelap gila guys. Ginilah gelap dia. Kalau aku tutup lampu, gelap dia macam ini guys. Gelap dia macam ini. Tak nampak apa-apa pun. Gelap aku jalan pulang kalau enggak macam ni. Gelap gila je. Betul, gelap gila. Nampak? Ni. So far, ada sebarang bunyi-bunyi tak tadi? Yes, tadi suara. Suara apa Sebenarnya guys, saya ni seorang penakut tau guys. Saya tak berani tau guys. Saya bukan orang yang berani. Saya adalah seorang yang penakut. Tapi saya buat ni kerana korang nak saya buat live untuk korang. Saya bukannya orang berani. Tapi saya daripada hari tu saya datang seorang malam. Semalam pun saya datang seorang. Tapi sepertinya cerita dia macam, aku dengar bunyi suara macam tak tahu bunyi apa. Aku tak tahu orang dengar ke tidak lah. Tapi ni apa aku dengar lah. Kat tempat ni very sunyi. Dan yang apa aku tahu, benda terowong ni atau bunker ni telah dibina pada tahun 1939. Beberapa tahun sebelum peperangan terjadi. And that was what the British predicted, that Japan will attack. And true enough, they attack. And dekat kawasan atas ni ada tanda yang menunjukkan tulisan 24 Disember 40. Maknanya 24 Disember 1940. Kalau bangunan ni terowong ni dibina pada tahun 1939, dah berapa tahun sekarang? Nearly 100 years. Building kat luar tu tadi, rumah-rumah lama tu was built in the 1920s, 30s itu. 1928, around there. So it means that it's 98 years old. 98 years old. So berapa lama korang rasa aku harus duduk kat sini guys? Korang nak aku duduk kat sini berapa lama? Tidur kat sini? Aku rasa boleh tidur, tapi masalah dia terlampau humid sangat. Dia terlampau macam mana cakap, terlampau panas. Dan dekat ground ni ada retakan sikit. Dia retak sikit. Ventilation ada guys. Ventilation dekat atas ni. Ventilation kat sini. Aku rasa bunyi apa tu guys? Siapa tu? Siapa tu? Bunyi step kan?
Macam ada bunyi tapak saya tadi. Macam aku dengar bunyi tapak sih. Betul aku dengar macam bunyi tapak tadi. Step apa? Rozan, what's the smell like? The smell is like dia tak bau busuk sangat lah. It's just a smell of tanah liat and air bila dia stuck tu dia punya ni batu ni, tanah dia macam gitu. Macam air campur dengan batu yang dah lama gitu. Aku tak boleh explain korang macam mana lah. Aku tak boleh explain. Cuma aku rasa macam ada dekat luar sini macam ada bau lain ni. Macam ada bau lain. Macam ada bau lain guys. Guys, aku rasa aku akan cuba stay kat sini untuk satu malam ni. Apa korang ingat? Aku akan cuba stay satu malam ni. Apa korang ingat? So, suasana dia macam lain sikit guys. Lain sikit. Cuma yang botol hitam ni macam aku rasa macam dah lah, aku tak tahu. Siapa tu? Tak ada orang sana ni. Tapi aku nampak macam ada orang. Baru je dengar Buzan. Baru je dengar. Okay guys, sekejap. Kat sini ada lagi satu tempat ni. Korang tengok ni. Korang nampak kan? Tapi tempat ni tak safe lah, dangerous lah. Aku tengok dia dangerous. Okay, so berapa minit dah aku duduk sini? Dah berapa minit aku duduk sini guys? Dah berapa lama aku uji nyali kat sini? Korang rasa? Aku tak boleh baca komen korang tak pasal kamera facing kat aku. Okay, pusing ke sana. Dah boleh balik. Takut ada ular. Okay. Okay, nanti kat luar aku cerita dengan korang. Kat luar aku cerita dengan korang. Pasal sini kau tengok nak naik dia susah guys. Nak naik dia susah ni. Okay, kejap aku kena fold ni dulu sebelum aku naik. Sekejap. Korang tunggu sekejap je. Bismillah. Korang tengok betapa susahnya nak naik ni, nampak? Betapa susahnya nak naik ni. Dengar bayi menangis. Kat mana je? Okay guys. Korang tengok ni. Ni tadi ni kat atas ni. Ni. Nampak? Okay. So aku akan tutup lampu ni dulu. Okay.
Dan aku akan bawa korang keluar. Kita akan keluar dulu guys. Kita akan keluar dulu sini. So ni dia tempat tadi guys. Tempat tadi yang aku masuk tadi. Nampak? Okay. Aku akan fast forward sikit untuk aku pergi tempat kereta. Okay, so ini adalah bunker yang masih aktif lah. So aku panggil bunker ni bunker masih aktif. Pasal dia masih ada laluan untuk masuk. That's why aku panggil dia bunker aktif. Other than that, kalau yang sebelah depan tadi ada satu bunker juga. Diorang panggil bunker pokok apa yang dah tutup. Dia dah tutup. Dia kawasan sebelah depan. Kawasan sebelah depan. So kepada penggemar-penggemar yang memang suka jalan malam, korang bolehlah masuk sini untuk buat korang punya konten lah. Korang punya konten. Pasal apa? Pasal aku dah datang. So siapa-siapa nak datang, korang can just datang lah. I mean, bukan pasal aku dah datang korang boleh datang. I mean, aku dah sampai sini. So kalau korang nak datang, korang can just come lah. Okay, korang can just come. Korang can do korang punya own penelusuran. Tapi what I can say is tempat ni is kind of like Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bunker tutup dengan akar pokok kan Zan? Betul. Bukan dengan akar pokok. Dia okay guys, dia bukan tutup dengan akar pokok. Haus lah. Dia bukan tutup dengan akar pokok. Dia telah ditutupi dengan pokok. Dia telah ditutupi dengan pokok-pokok. Pokok-pokok yang ada dekat depan dia tu, ada satu pokok besar tu. Pokok tu dah tutup dia. Dah tutup dia. So dia punya bunker ni masih boleh jalan masuk. It's quite safe. Ni ada angin tiba-tiba So as aku mention tadi sejarah, aku recap balik. Bunker ni, apa yang aku tahu, estimate is from 1930 something, 38, 39 dia bikin. That was before Japanese punya occupation lah. Japanese era lah, era yang dia menjajah Singapore ni. So British was here before. Diorang bikin rumah ni from 1920s. Okay, Wak Hassan was from 1914. He was here already, but dia terpaksa dipindahkan. Sorry guys, sorry. Dia terpaksa dipindahkan kerana British dah nak take over dia punya projek kat sini. Okay, so thank you so much for watching channel aku malam ni. It was a very short, sharp and I hope educational punya kind of content for you guys, so that korang tahu sejarah kat sini. And sejarah dia, like I say, it's not tikam-tikam punya sejarah guys. Aku baca and korang boleh check out sejarah dekat kawasan ni. Okay, kalau korang rasa tempat ni memang best untuk bawa subjek kan, uji nyali, maybe aku boleh bawa the next subjek. Siapa kita tengok siapa yang korang nak. Korang komen dekat ruangan aku punya YT komen kat sini. Korang can komen siapa yang korang nak aku bawa. Then aku akan bawa dorang datang sini. Tapi this bunker is no joke. Aku cakap korang, bunker ni memang no nonsense lah. Aku cakap korang memang siapa yang boleh rasa dorang akan tahulah. Okay, so dekat TikTok boleh stay, dekat YT don't forget to subscribe aku punya channel, join members kalau korang boleh join members, and continue supporting Brozan channel. Alright, thank you so much. Assalamualaikum, bye bye.